Selamat datang. Pernahkah anda terfikir, dalam hidup ni, ada tak sesuatu yang kita boleh pegang dan percayai 100%? Hari ini, kita akan sama-sama lihat sebuah buku yang membuat satu dakwaan yang sangat besar. Ia mendakwa dirinya adalah sumber kebenaran yang mutlak. Tajuk kupasan kita ialah, buku yang saya dapat percayai. Mari kita selidiki sama-sama. Kalau kita lihat sekeliling kita kan, ada macam-macam pendapat, macam-macam idea dan pandangan. Kadang-kadang sampai boleh buat kita keliru. Jadi, persoalan yang paling penting ialah, di tengah-tengah semua ni, kat mana kita boleh jumpa kebenaran yang sejati, yang tak akan berubah? Okey, untuk menjawab soalan tu, kita kena mulakan dari yang paling asas sekali. Apa itu kebenaran? Untuk kupasan kali ini, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan tentang dirinya sendiri. Daripada kita agak-agak atau buat spekulasi, apa kata kita tanya terus pada sumbernya? Jadi, menurut Alkitab sendiri, dari manakah datangnya semua kebenaran? Alkitab memberikan jawapan yang sangat jelas dan terus terang dalam Yohanes 17 ayat 17. Dalam doanya, Yesus sendiri berkata, "Kuduskanlah mereka melalui kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran." Perhatikan baik-baik ya. Yesus tak kata firman itu mengandungi kebenaran. Dia kata firman itu adalah kebenaran. Ini satu dakwaan yang sangat-sangat kuat. Jadi, inilah dia dakwaan utamanya. Alkitab mendakwa ia bukan sekadar sebuah buku yang ada beberapa kebenaran di dalamnya, tapi ia mendakwa sebagai piawaian atau standard bagi kebenaran itu sendiri. Cuba bayangkan macam sebatang pembaris. Ia adalah alat yang kita guna untuk ukur sama ada semua idea-idea lain tu lurus ataupun bengkok. Dan firman ini, ia bukan sekadar kata-kata biasa. Ia ada kuasa yang sangat luar biasa. Mazmur 33 ayat 6 dan 9 kata, "Langit dijadikan oleh firman Tuhan. Dia berfirman, maka semuanya jadi." Cuba kita renungkan sekejap. Firman yang sama berkuasanya yang mencipta seluruh alam semesta, itulah firman yang ditawarkan kepada kita sebagai kebenaran. Okey, kalau firman ni begitu berkuasa dan ia adalah standard untuk kebenaran, soalan logik yang seterusnya mestilah, dari mana datangnya buku ini? Siapa penulis sebenar di sebaliknya? Sekali lagi, kita tak nak agak-agak. Kita biarkan Alkitab yang jawab soalan ni untuk kita. Adakah ia cuma sekadar koleksi tulisan orang-orang bijak zaman dulu atau sumbernya datang dari tempat yang lain? Nah, 2 Petrus 1 ayat 21 memberikan jawapan yang sangat jelas. Ia cakap, nubuat tidak pernah datang menurut kehendak manusia, tetapi orang-orang kudus Tuhan berbicara ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Maksudnya apa? Maksudnya, idea dan mesej dalam Alkitab bukan datang dari fikiran penulis manusia tu, tapi ia datang dari Tuhan yang membimbing tangan dan fikiran mereka untuk menulis. Jadi, senang cerita, asal-usul Alkitab ini adalah ilahi, dari Tuhan. Mesejnya datang terus dari Tuhan, disampaikan melalui para nabi yang dibimbing oleh Roh Kudus. Mereka ni macam jurutulis yang setia, yang hanya menuliskan mesej yang telah diberikan kepada mereka. Kita boleh lihat contoh yang sangat jelas tentang proses ini dalam kitab Wahyu. Mesej tu bermula dari Tuhan Bapa, kemudian diberikan kepada Yesus, lalu disampaikan oleh seorang malaikat kepada Yohanes, dan Yohanes pula menulisnya untuk kita semua, iaitu umat Tuhan. Nampak tak? Ada rantaian penyampaian yang sangat teratur dari syurga terus ke bumi. Okey, kita dah tahu yang Alkitab mendakwa ia adalah kebenaran dan ia datang dari Tuhan. Tapi, soalan yang paling penting untuk kita sekarang, kenapa kita patut percayanya? Apa yang buat buku ni begitu istimewa dan boleh dipercayai? Jom, kita lihat dua idea utama, ilham dan sifat kekalnya. Alkitab sangat-sangat jelas tentang perbezaan ni. Ia bukan idea manusia. 2 Timotius 3 ayat 16 kata, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Tuhan. Perkataan diilhamkan ni, kalau kita lihat makna asalnya, ia secara harfiah bermaksud dinafaskan oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan sendiri yang menghembuskan nafas kehidupan ke dalam setiap perkataan itu. Kita semua tahu kan, dalam dunia ni tak ada apa yang kekal, semuanya sementara. Yesaya 40 ayat 8 menggambarkannya dengan sangat indah. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Semua yang kita nampak, yang kita banggakan hari ini, satu hari nanti ia akan pudar dan hilang. Tapi, di tengah-tengah semua benda yang berubah dan tak kekal tu, ayat yang sama memberikan satu janji yang luar biasa. Sambungannya berbunyi, tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Walaupun kerajaan datang dan pergi, budaya berubah, firman ini tetap teguh. Ia sauh yang tak berubah dalam lautan kehidupan yang sentiasa bergelora. Okey, semua ni memang fakta yang menarik, tapi apa kaitannya dengan kita? Apa gunanya untuk kehidupan seharian kita? Jom kita jadikan ia lebih peribadi.
Apa makna semua ini untuk anda dan saya? Jadi soalannya ialah macam mana buku yang usianya dah beribu-ribu tahun ni boleh bantu kita hadapi cabaran hidup zaman moden ni? Apa faedah praktikal yang ia tawarkan? 2 Timotius 3 ayat 16 menyenaraikannya dengan sangat jelas untuk kita. Alkitab ini berguna untuk, pertama, mengajar kita apa yang benar. Kedua, ia menyedarkan kita apa yang salah dalam hidup kita. Ketiga, ia bantu kita untuk perbaiki kesilapan tu. Dan keempat, ia melatih kita untuk hidup dalam jalan yang lurus. Ia macam manual pengguna yang lengkap untuk kehidupan. Bukan itu saja, kalau anda pernah rasa iman anda goyah atau penuh dengan keraguan, Roma 10 ayat 17 ada jawapannya. Ayat tu kata, iman datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Maksudnya, semakin kita meluangkan masa dengan firman Tuhan, dengan mendengarnya, membacanya, semakin kuatlah iman kita akan bertumbuh. Ia adalah sumber kepada iman itu sendiri. Baik, kita dah lihat apa itu Alkitab, dari mana ia datang dan apa faedahnya. Sekarang, kita sampai ke bahagian yang mungkin paling penting sekali. Jadi, macam mana kita patut mendekatinya? Apakah sikap yang betul untuk kita terima firman ini? Jawapannya ada dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Kita harus menerimanya bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagaimana adanya, iaitu firman Tuhan. Cara kita memandang Alkitab ini, ia mengubah segalanya. Ia bukan lagi sekadar buku untuk kita kaji, tapi ia adalah suara Tuhan untuk kita dengari. Dan ini memerlukan sikap hormat dan hati yang rendah. Dan yang paling menarik, kunci untuk betul-betul faham isi Alkitab bukanlah terletak pada setinggi mana IQ kita. Rahsianya ada dalam Yohanes 7 ayat 17. Ia adalah hati yang rela untuk melakukan kehendak Tuhan. Bila kita datang dengan niat untuk taat, barulah Tuhan akan bukakan fikiran kita untuk faham mesejnya. Jadi, sebagai ringkasan, mari kita imbas kembali 5 perkara penting yang kita dah belajar. Pertama, firman Tuhan adalah kebenaran. Kedua, Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus. Ketiga, firman Tuhan tidak berubah dan kekal untuk selama-lamanya. Keempat, iman kita dibina dengan mendengar firman Tuhan. Dan yang kelima, kita mesti menerimanya dengan hati yang rendah dan rela. Kita dah dengar apa yang Alkitab katakan tentang dirinya sendiri. Sekarang, soalan yang terakhir ini bukanlah untuk saya, tetapi untuk anda fikirkan cara peribadi. Adakah anda bersedia untuk membuka lembarannya dan mendengar apa yang ia ingin katakan kepada anda?